boleh tunjuk dalam kitab apa? Saya boleh sebut muka surat berapa? Anak Sayyidina Umar kata apa dia? Dia kata, bila seseorang tu kita baca ke kita tengok seseorang tu dijatuhkan hukuman di atas kesalahan yang dia buat. Dia dijatuhkan hukuman di atas kesalahan yang dia buat. Jadi tak? Jadi tak? Da'i itu jadi tak? Dia dijatuhkan hukuman atas kesalahan yang dia buat. Sama. Kata Abdullah bin Umar, dia kata apa? Jangan kamu kata yang pelik-pelik dekat dia. Jangan kamu hina dia. Jangan kamu maki dia. Sebaliknya bila kamu baca berita-berita yang macam tu, kamu baca satu doa. Doa dia apa dia? Allahumma arhamhu. Ya Allah, kasihanilah dia. Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampunkanlah dosa dia. Terimalah taubat dia. Ini Islam aja. Tuan-tuan nak ikut Islam ke? Tuan-tuan nak ikut kata hati? Terpulang, saya tak larang apa. Saya tak larang. Sebab orang lah bukan boleh larang, kita kena maki. Cuma saya nak bak lagu ni. Mahkamah dah jatuh dah hukuman pada dia. Kita hari ni sibuk duk maki dia. Kita hari ni sibuk duk hukum dia. Tak apalah. Cumanya 3 benda kena ingat. Yang pertama, tuan-tuan simpati dekat mangsa tuan-tuan maki dia. Adakah mangsa tu terbela? Lebih baik tuan-tuan doa kepada mangsa tu. Ya Allah, mangsa ni mudah-mudahan dia dapat terimalah hukuman yang telah Allah Ta'ala bagi kepada pelaku dan pembelian terhadap dia di atas apa yang dia telah alami selama ni. Ya Allah, engkau gantikanlah musibah ni kepada mangsa tu dengan benda yang lebih baik. Ya Allah, engkau pertemukanlah jodoh yang lebih baik kepada mangsa ni dan berikanlah zuriat yang baik kepada dia. Tuan-tuan ada buat?